dalam tata cara pelaksanaan ibadah dengan melaksanakannya dalam bentuk yang tidak disyariatkan, seperti membaca zikir secara berjemaah dengan suara seperti lagu dan menyusahkan diri dalam ibadah sehingga terkeluar daripada sunnah Nabi SAW. Ibadah yang dilakukan itu memang disyariatkan. Isunya ialah apa? Tata cara dia. Cara dia tak betul. Seperti apabila berzikir, berselawat dengan gaya lagu, dengan gaya menyanyi. Kalau jemaah dari sebuah negara tertentu, tanpa saya sebut, tengah said, dia berselawat dengan gaya lagu. Sallallahu, ramai-ramai selawat dinyanyikan. Boleh atau tidak? Kena jelaslah. Kalau boleh, kenapa boleh? Kalau tak boleh, kenapa tak boleh? Maka kita tegaskan bahawa tak boleh. Sebab bukan begitu cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Selawat itu dibaca secara bersendirian, bukan beramai-ramai. Dibaca secara perlahan, bukan dengan kuat. Kenapa nak baca selawat kuat-kuat? Dibaca dengan nada bersahaja, bukan dilagukan. Dan boleh saya tambah juga, bacaan Al-Quran apabila ditaranumkan. Boleh tak tuan-tuan? Bacaan Quran yang ditaranumkan. Apa tu taranum, tuan-tuan? Ramai mungkin dengar je perkataan taranum, oh ni agama ni, ini syariat ni. Tuan-tuan daripada bermula malam ni, kalau siapa yang tak tahu, taranum tu maknanya dinyanyikan. Minta maaf, Al-Quran yang dinyanyikan. Nak kata bahawa taranum ni tak ada kena-mengena dengan agama Islam. Sebaliknya dia mengikut kaedah hukum muzik. Percaya atau tidak? Muzik ni dia ada hukum hakam dia. Dia ada dia punya gaya peraturan-peraturan dia. Ini yang saya faham lah. Dia ada apa yang disebut do, re, mi, fa, sol, la, te. Siapa yang tak tahu, tak payah tahu. Tak rugi pun. Dia ada dia punya nada dia. Do, re, mi, fa. Minta maaf, rumah Allah macam ni nak do, re, mi, apa benda. Tapi nak bagi jelas, dalam taranum macam tu dia punya hukum undang-undang dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia nada dia do. Mana dia naik, dia masuk gear. Minta maaf, sekarang nak bagi faham je. Dia naik gear 1, kemudian dia naik gear 2. Kalau gear 5 tu, muka dia dah merah dah. Telinga dah tutup. Ibadah apa yang kita tahu bila kita buat, kita kena tutup telinga? Azan kan? Sunat dianjurkan untuk muazzin tutup telinga. Tutup 2 telinga atau sebelah telinga, terserahlah. Itu sunnah. Tetapi ini dia tutup telinga sebelah atau kedua-dua, masuk baca Al-Quran. Ada macam tu. Nabi SAW tak pernah buat macam tu. Dari mana datang? Ini dikata inovasi tokok tambah. Kalau tuan-tuan nak tahu kenapa ditutup telinga tu, sebab dia punya nada tu tengah kuat sangat. Adakah demikian kita disuruh supaya membaca Al-Quran? Kalau yang tak tahu, dia akan rasa terpegun lah. Oh, sedap ni. Ini dah naik makam ni. Tak apa makam lah. Dia ada makam bayati lah. Nahwan. Ini semua dia punya lenggok-lenggok dia lah. Gaya-gaya dia. Tak ada kena-mengena dengan Islam, tuan-tuan. Saya tahu, ramai yang tak tahu. Sekali dia dengar orang cakap macam ni, dia marah. Orang ni benci Al-Quran. Tak nak orang baca Al-Quran. Bukan begitu. Nak kata bahawa cara membaca Al-Quran diajarkan oleh Nabi SAW. Sedangkan membacanya dengan gaya taranum, dengan gaya nyanyian, ini tidak ada dalam Islam sama sekali. Kalau ada masih lagi nak mempertahankan bacaan Al-Quran dengan gaya taranum, mengatakan bahawa itu baik dan itu boleh, saya kata satu saja. Mengapa tidak pernah, setakat yang saya tahulah, dalam kalangan imam-imam di masjid-masjid, tidak pernah yang solat dengan membaca gaya taranum? Tak habis solat lah gayanya. Baca Al-Fatihah pun dah 5 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Bila nak habis makmum kalahkan. Sudah. Nampak tuan-tuan? Jadi nak kata bahawa ini bid'ah dalam tata cara pelaksanaan sesuatu ibadah tersebut yang menyalahi sunnah Nabi SAW.